Kan, ada orang tak payah sandwich pun susah dah. Kan, mak ayah tak ada, anak yatim. Bawa susah juga, tak cukup juga duit dia. Sebab sebenarnya cara kita manage sebenarnya. Bila ada peluang kerja, kerja betul-betul. Kerja betul-betul. So tu nama dia ada hikmah. Kerana Tuhan tak bagi ni, Tuhan bagi isteri yang baik, isteri yang pandai masak. Susah nak jumpa isteri pandai masak sekarang ni. Kebanyakannya isteri yang pandai order. Sikit-sikit order, sikit-sikit order. Lepas tu hidang macam-macam dia masak. Kan? Betul tak? Kadang Tuhan tak bagi itu, tapi Tuhan bagi suami yang penyayang, romantik. Balik rumah, baby. Geli pula rasa. Baby, I balik ni, masaklah. Baby tahu kan hidup I macam mana kalau tak nampak muka you sekali. Nampak? Tak payah nak geli-geli sangat lah. Happy kan? Betul tak? Betul tak hikmah? Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Keempat, redha. Redha ni terima apa juga ketentuan Tuhan. Dan baik buruk terima. Menerima ketentuan Tuhan dengan hati yang sakit, itu pasrah. Menerima ketentuan Tuhan dengan hati yang ikhlas, itu redha. Kan? Kadang kita marah, naik pangkat pada dia. Macam dia seorang je kerja. Marah. Kalau khusus luar negara hantar dia. Khusus Sabah Sarawak hantar dia. Khusus kat Jalan Kelang Lama hantar aku. Marah. Semua nak marah. Kan? Redha. Dan keempat, ikhlas. Ikhlas ni apa maksud dia? Buat satu perkara tidak mengharapkan balasan. Walaupun even if perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang Malaysia ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas. Dia terima kasih pun tidak. Itu tak ikhlas sebenarnya. Boleh tak kita lepas ni kerja kita tak harapkan balasan? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak? Aduh, hai. Saya tak harapkan apa-apa. Saya kerja ni memang mengabdikan diri saya kepada Al-Qam ni. So tolonglah jangan bayar apa-apa untuk saya, tolong. Tak, bukanlah maksud macam tu. Maksudnya gaji dapat tapi tak mengharapkan lebih daripada tu. Gaji-gajilah. Kalau Tuhan bagi lebih, kan syukur. Itu aja. Tuhan bagi isteri, kita bagi, kita boleh buat loan, beli rumah. Kan kita boleh beli kereta. Cukup, tak perlu mewah-mewah tapi memadai untuk kita datang ke tempat kerja. Jadi kerja ni bukan sekadar mencari gaji, tapi sebenarnya tanggungjawab yang akan ditanya. Setiap jawatan, setiap juga profesion, apa juga pangkat kita dekat sini, semuanya akan ditanya. Kan? Masa bekerja, amanah. Ada orang tu tak kerja, kejap minum, kejap minum. Minum aja. Pagi minum. Tengah hari pergi makan. Petang tu makan lagi. Bungkus, tak makan, buat bungkus bawa balik. Lepas tu pukul 4 baru start buat kerja. Lepas tu tengok jam. Sekarang dah pukul 4 kerja sekarang tak rasa. Tiba-tiba dah pukul 4. Bukan tak rasa, memang tak kerja masalahnya. Itu masalahnya. Masa bekerja amanah. Tugas yang diberikan adalah amanah, gaji yang diterima itu juga adalah amanah yang mesti disempurnakan. Dan begitu juga ilmu, kemahiran, kepakaran juga adalah amanah. Ciri-ciri pekerja yang amanah, datang bekerja dengan niat yang betul. Kenapa bekerja? Kawan semua kerja sini, saya pun kerja sini lah. Niat tak betul. Kenapa kerja? Saya suka dengan ada seorang perempuan cantik-cantik perempuan kat sini. Contoh, kenapa kerja kat sini? Senang. Kenapa kerja kat sini? So, kenapa kerja? Saya kerja sebab nak cari rezeki yang halal. Kerana nak jaga keluarga kita. Okay lah. Kan? Tepati masa, jangan curi masa. Kan? Laksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh, bukan sekadar cukup syarat. Buat yang terbaik. Bila saya sebut tadi kan, orang Melayu seringkali dikaitkan dengan malas, lambat, kan? Janji siap, janji ada, orang lain tak buat, saya buat, okey lah tu. Soalan saya nak tanya orang, betul kau Melayu macam tu? Betul kau Melayu macam tu? Betul Melayu macam tu. Cuma bila ditambah dengan nilai agama, tak sepatutnya Melayu jadi macam tu. Saya kata tadi, mana kalau dia malas, dia Melayu saja. Tapi kalau dia rajin, maknanya dia Melayu yang ada agama. Macam itulah.
Tu maksud dia. Sebab saya kata tadi, tak ada agama yang ajar. Malah ada ke dalam kitab Buddha apa semua kata, tak apa, malas-malas sikit tak apa. Tak ada. Semua suruh rajin. Bersungguh-sungguh. Kan? Betul tak? Kita kena usaha bertingkat-tingkat. Jangan kata seperti pepatah Cina yang menyebut, tak payahlah cakap Melayu je lah. Dia kata belum gemuk tapi sudah bengkak. Ada satu pepatah Cina lama. Dia kata belum gemuk tapi sudah bengkak. Maksudnya apa? Kita ni nak bengkak, kita nak jadi besar, kita pukul diri kita bagi bengkak. Bengkak akan surut. So mana makan slow-slow, akhirnya gemuk juga. Tengok berapa ramai telah berjaya membuktikan di sini. Sama sini gemuk juga. Slow-slow, man-man, kita akan gemuk. Jangan risau. Orang perempuan pun jangan susah-susah hati. Nak buat pembedahan bariatrik lah, nak potong-potong, ambil suntikan manjuro, tak payah. Nak kurus untuk apa? Kurus untuk apa? Untuk apa? Kenapa nak kurus sangat? Kenapa? Orang lelaki, kenapa kebanyakan orang perempuan ni nak kurus dia sebab apa? Orang lelaki jawab, kenapa orang perempuan nak kurus? Nak apa? Nak cantik. Relatively, cantik dan kurus tak ada kena-mengena. Kalau muka tak boleh belah, dia tetap tak boleh belah, dia cantik. Kau gemuk ke, kau kurus ke, ni cakap tu terang. Dah, dia cantik. Dah. Kecantikan tu subjektif. Cantik dekat orang ni mungkin tak cantik dekat dia. Cantik dekat orang ni tak cantik dekat orang ni. Macam tu je, betul tak? Macam kita beli kereta, cuba tengok macam mana cara kita beli kereta. Kan kita tengok, ni cantik lah, ni tak cantik. I nak ni lah, nak ni lah, nak tu lah, nak ni, betul tak? Kan? Kenapa kau beli kereta ni tak cantik lah? Sebab mata dia tak sama. Betul tak? Tapi orang Melayu macam tu. Orang Melayu kalau nak beli kereta akan tengok mana yang paling cantik. Cantik tak? Ni tu tak cantik lah. Yang ni cantik. Melayu macam tu. Kalau sahabat kita berbangsa Cina, dia tanya, ini berapa laju dia boleh pergi? Dia akan tengok, buruk tak apa, janji laju. Tak cantik sangat tak apa, janji laju. Tu Chinese. Kalau sahabat kita berbangsa India, dia tanya, berapa ramai boleh masuk? Dia tengok sebab dia kawan-kawan, dia nak bawa family. Betul. Tu sebab kita tengok kadang dia memang sahabat saya berbangsa India ramai beli van, beli fire ke apa, sebab yang penting berapa ramai boleh masuk. Sebab meriah kan. Dan tak pernah boring kalau naik kereta dengan sahabat bangsa India, tak pernah boring. Itu kata mana cara mata kita berbeza-beza. Kemudian jujur dalam bekerja, jangan tipu claim, jangan tipu overtime. Kan, claim tak pernah menambah pendapatan. Claim hanya cover sebahagian daripada apa yang kita dah belanjakan, betul tak? Kita belanja, kemudian kita spend ikut kita punya qualification, tengok kelayakan kita, betul tak? Lepas tu naik kereta, lain claim dia. Naik motosikal, lain claim dia. So, bahagian kewangan biasanya akan query kalau ada something wrong somewhere dekat ini claim. Mana bahagian kewangan? Finance, mana finance? Tak mengaku pula dah. Yang tak mengaku tu berhenti je lah. Banyak orang akan query, kenapa claim tak sama? 5 orang pergi tempat kerja yang sama, tapi claim berbeza. Kenapa? Wah, dia marah. Macam duit mak ayah dia. Sebab bukan duit mak ayah dia lah, dia query. Kalau mak ayah dia tak kisah, ni duit company. So dia tanya, jawab je lah. Memang claim berbeza. Sebab saya tak tahu jalan. Dekat roundabout terjadi 3 kali saya pusing. Saya tak sure simpang yang mana saya sepatut masuk, tak tahu. Map tu pula reroute. Wah, tuan-tuan. Jawab je lah macam tu, kan? Saya pernah tahu, saya bagi talk dulu. Bila dah habis ceramah di Johor, di Kota Tinggi, tiba-tiba dia bagi penganjur bagi saya satu envelope. Ui, berat ni. Alhamdulillah tuan, rezeki cash. Saya pun yelah cepat-cepat pergi bank, simpan CDM. Sebab orang lelaki tak boleh pegang duit banyak. Sebab orang perempuan boleh bau. Bila kita balik, salam dicium tangan. Dapat duit ke tadi? Dia tahu. So saya cepatlah masuk. Saya pun masukkan lah daripada envelope tadi, masuk maksimum. Oh, 6,000. Wah. Masuk lagi maksimum 7,000. Total dalam ceramah 1 jam 30 minit tau. 1 jam 30 minit total saya dapat 30,000. Kau rasa?
30,000 tau. Saya terkejut. Uish, ini dah jadi penceramah paling mahal dalam Malaysia. 30,000. Penceramah. Macam hari ni berapa? Macam tu lah. Kan? Lepas tu, saya cakap dengan driver saya masa tu. Driver dia kata, ui, dapat 30,000. Driver saya, bonus. Lepas tu kita pun gerak. Kita gerak tak sampai 5 minit, telefon bunyi. Hello, Assalamualaikum tuan. Minta maaf tuan, salah sampul. Wrong envelope. Sedangkan saya dah sign terima tau. Kan? Receive. So sign. Kan? Saya pun tak perasan berapa. Rupa-rupanya waktu bahagian finance bagi duit dekat dia untuk bagi distribute, dia kata duit penceramah semuanya dalam ni. Dia bukan cakap semuanya duit penceramah. Duit penceramah semua ada dua slot sebelum saya slot petang, slot pagi tu pun belum bayar lagi. Duit caterer tak bayar lagi. Tu sewa kemah tempat makan tak bayar lagi, sewa dewan tempat bagi talk tu pun tak bayar lagi. So dia kata tuan-tuan nanti transfer balik dekat account, tolak duit tu lah. Dia kata tolak I punya fees, kemudian balance tu letak dekat dalam account. Dia kata tak boleh. Jangan tuan, mati saya kena secah tuan. Tak apa, saya transfer semua dekat you, nanti transfer balik kat I berapa I patut dapat. Sebab dari segi audit tak cantik. I bangga walaupun 5 minit okay. 30,000 okay. Tapi satu apa? Jujur. Sebab tu bukan hak saya. Saya kena bagilah. Kan? Tu je. Saya tak kisah. Orang bagi saya 1,000, saya ambil. Orang bagi 5,000 saya ambil. Orang bagi 50,000 saya ambil. Saya ambil. Orang bagi RM50 pun saya datang. Tapi mungkin tak datang lagi lah lepas tu. Cukup lah sekali. Tak adalah gurau je. Kan? Jujur. Jangan tipu. Jangan tipu rekod. Jangan sembunyikan kesalahan kita. Lambat-lambat lah. Ada dulu, saya dulu kerja sektor, government sector kan. Ada staff ni, dia datang lambat. So punch card dia merah. So bukan kata bagus. So dekat rekod tu datang, dekat situ dah sampai dah pukul 9. Sebab kata motosikal dia, tayar punctured apa semua. Jadi ada satu tuduhan. Ada public keluarkan ni, komplain, dia kata pegawai ni terima rasuah di pejabat pada jam 8:30 AM. So tengok attendance dia tak ada. Dia datang lambat hari tu, tayar pancit. So boleh jawab terus. Tapi ada orang kadang-kadang tipu punch card. Suruh kawan tolong punch card untuk dia. Tu yang banyak keadaan tu, roh dah sampai, jasad belum tiba. Roh dah sampai dulu kan. Hantu dia sampai dulu. Tak ada, mengaku je. Tapi bukan kata benda tu baik. Tapi makna kata kalau tak jujur, jangan kita tipu. Kan? Kemudian jangan salah gunakan jawatan kita. Kuasa ni bukan untuk kita salah guna. Jaga harta organisasi. Jaga kemudahan pejabat. Jangan gunakan untuk tujuan peribadi. Jangan guna mesin photostat untuk photostat IC suap beranak-anak untuk tujuan sekolah. Jangan guna mesin photostat untuk photostat slip gaji 3 bulan, 6 bulan untuk tujuan personal loan. Tak halal tau. Kita gunakan duit tu. Tak boleh. Amanah tak boleh. Untuk tujuan kerja sahaja. Kalau benda kecil macam tu tak boleh jaga, macam mana? Bawa anak pergi pejabat hari Sabtu Ahad yang kerja office lah. Bawa anak kat pejabat. Dia jangan kacau mama. Tak padahkan kampung. Mama. Nak ambil kertas, orang selai. Ambil kertas, ambil pen, semua pejabat punya. Tak halal. Kalau benda kecil tak boleh jaga, macam mana nak jaga benda besar? Betul tak? Seperti mana ada kata-kata seorang pemimpin, kalau perkara sekecil ini tidak boleh dijaga, bagaimana ingin menjaga negara? Ini macam tu lebih kurang, lebih kurang. Ya, PMX. Betul lah dia cakap. Zaman sahabat dulu ada seorang nama dia Husam bin Noh. Dia ada seorang hamba tau. Dia punya hamba abdi lah. Hamba dia nama dia Mubarak. Dia Arab Badui, kulitnya hitam betul. Arab Badui. Dia kata, tolong jaga ladang buah aku ni. Dia ada ladang buah, jaga ladang buah. Dia nak outstation, pergi berdagang. Dia pergi berniaga, bisnes. 3 bulan tak balik. Jaga ladang buah ni. Baik tuan. After 3 months, dia balik. Dia tanya, wahai Mubarak, tolong ambil 3 biji buah paling manis bagi kat aku nak rasa. Petik buah pertama, buah kedua, buah ketiga. Buah pertama masam. Buah kedua pahit. Buah ketiga tawar, tak rasa apa. Apa ni Mubarak?
3 bulan I bagi you, jaga ladang buah. Takkan you tak tahu mana masam mana manis? Dia kata, demi Allah, you pesan kat I suruh jaga, you tak pernah suruh rasa. Cuba kalau kita diberi peluang jaga ladang musang king 3 hari. Bukan 3 months tau, 3 hari. Satu berepap, nampak isi kuning. Ajak kawan-kawan makan lagi kan. Susah. Amanah ni berat tau, bukan senang. So jangan minta-minta. Jangan minta-minta jadi ketua, susah. Itu sebab ni biar pangkat kita biasa pun susah. Betul, susah. Biarlah duduk belakang macam tu. Saya cakap, tengoklah dia sedap lah, dia duduk dekat sofa macam ni, duduk. Contohlah, yang duduk depan ni lain. Tak, sebab yang duduk depan ni duduk sofa couch macam ni selesa sebab tanggungjawab lagi besar. Kan? Betul. Duduk dekat belakang ni lagi belakang lagi kurang tanggungjawab. Yang belakang tu dia balik pun tak perasan. Yang duduk depan kena tahan tu. Betul tak? Iya. Betul. Ni duduk depan ni lagilah. You all duduk belakang. Boleh tidur, tak ada masalah, tidurlah. Kan? Itu kelebihan orang dengar ceramah, boleh tidur. Orang bagi ceramah tak boleh tidur. Pernah tengok orang bagi ceramah? Pernah? Mana ada. Tak pernah. Tu kata, saya bagi analogi nak bagi faham. Makin kita makin besar tanggungjawab tu lagi susah sebenarnya. Sebab jaga rahsia. Jangan ambil hak orang, termasuk masa, duit yang bukan hak kita, jangan ambil. Integriti walaupun tidak diawasi. Kerja rajin-rajin. Contoh kalau kita tengok kat kedai makan tu, kan, kat kedai makan tu, kalau bos ada dekat kaunter macam mana? Bos tu duduk kat cashier. Dia kejut lah. Masuk pinggan. Bos. Betul tak? Pernah ada sekali tu, bos tak ada. Tapi dia tetap rajin. Sebab ada CCTV. Itu saya kata tadi. Maknanya bila diawasi. Tapi kita ni, walaupun tak ada orang tengok, kita buat kerja dengan rajin. Sebab, walaupun tak ada orang tengok, kita yakin Tuhan nampak kita. Kan? Kemudian, bekerja dengan ihsan, buat terbaik walaupun tak ada siapa puji, tetap kerja dengan baik. Yang pertama, kita kena jaga amanah. Yang kedua, kita kena jujur. Ketiga, jaga relationship satu dengan yang lain. Baik satu dengan lain. Kita semua satu tim. Kita semua satu tim. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Deep betul. Nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi tak tahu bagaimana. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalan sama-sama. Balik nanti pegang tangan wife, pegang tangan husband, cakap macam tu. Kalau you nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak jalan jauh, kita jalan sesama. Macam tu. Faham tak? Betul, kita semua satu tim. Jadi buang yang tak elok dalam hati ni. Apa yang kita kena buang? Buang tamak. Jangan kita jadi greed. Jangan kita jadi tamak. Kongsi tak apa. Faham? Jangan tamak. Kongsi tak apa. Orang perempuan faham? Jangan tamak. Kongsi tak apa. Dia ada beza antara faham dan setuju. Saya tanya orang perempuan, faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Kenapa saya tanya orang perempuan? Sebab orang perempuan ni dia baik, dia rajin. Tapi ada satu benda dia tak boleh buang dalam pemikiran dia, sangka buruk. Saya kata, jangan tamak, kongsi tak apa. Apa benda? Macam tu, pangkal-pangkal. Apa masalah kau? Apa? Apa maksud jangan tamak, kongsi tak apa? Contoh, ada makanan dekat luar lepas ni. So kalau rasa tak habis, share. Itu maksud saya. Ada maklumat baik pasal ceramah hari ni, ambil point, ada yang record, so share dalam media sosial biar semua orang dapat manfaat. Kan? Kalau ada duit lebih, gaji kita lebih, kita sedekah tolong orang, kita sumbang sikit bagi charity dekat orang. Mana kongsi rezeki, itu maksud saya. Ada je. Laki lambat balik, perempuan lain mesti ni wangi-wangi ni ada dah ni girlfriend, skandal. Susah tu, laki busuk salah, wangi salah, handsome salah, susah macam tu. Pertama, jangan tamak, kongsi tak apa. Kedua, jangan sombong. Tengok semua tadi, mana ada sombong? Bos-bos ni semua tak ada sombong pun.
Tak ada pun nama, senarai nama bos ni, tak ada pun. Pengacara majlis tak bagi saya pun. Saya pun tak tahu, ni tak sapu pakat paling tinggi pun aku tak tahu dah. Sebab saya dah biasa kerja dengan Chinese. Saya dulu pernah saya jadi sales at Zack tau. Dekat nama dia syarikat British Berkeflex Berhad. Saya punya bos nama dia Yap Yin On. Saya ingat lagi. Hari-hari kena marah. Tai lingong, hari-hari. Dia marah tahu. Saya dalam group sales ni, saya seorang je Malay. Saya kadang-kadang saya pun tak tahu saya Chinese ke saya Malay, saya tak tahu. Sebab saya sebut lagi 7 orang kita buat bisnes sampai KL, Bukit Jalil, sampai Ipoh, kita pergi dekat Ipoh Parade tu buat sales. Masa tu kita jual air cooler, water heater, kita jual masa tu. Saya dalam tempoh sebulan dah naik dah. Saya dapat executive level masa tu sebab saya punya sales tinggi. Saya campur Cina, tidur dengan dia, makan dengan dia. Hari pertama, hari kedua, seminggu pertama, seminggu kedua kan, yang kawan saya awai, dia kata, ya susah lah. Sebab saya Melayu, dia respect saya. Kita makan kat kedai mamak. Bengkak dia ni. Kenapa? Sudah lama tak dapat bab 1 dia. Babi lah kau tak faham. Orang cakap dia dah biasa makan dia kari kan, bengkak dia kari. Saya kata okey lah, tak apalah, bungkus kita pergi makan dekat kedai Cina, tak apa. Saya bungkus. Lepas minggu kedua saya bungkus nasi dengan lauk, pergi makan kat kedai Cina. Saya duduk dekat meja tu. Dia yang Cina ni makan banyak, makan besar, hari-hari makan besar. Ada tu saya nampak warna hitam kan, saya ingat kan macam sotong masak kicap, rupanya katak sawah punya. Wah, sedap kan? Dia ada jenis yang dia boleh makan. Kau janganlah bayangkan katak buah pecah ais tu ni. Dia katak ni dia makan cai potan kan. Lepas tu tapi saya belajar lah. Saya belajar kat situ. Chinese dia kerja betul-betul tapi makan. Susah dia makan. Lepas tu dia makan. Saya ingat lagi, saya order Milo masa tu. Alamak, sebut pula dia tak taja tu. Dia bila sampai dekat saya, dia macam coklat ice. Saya kata, wah. Saya kata, apa sah pekat sangat? Saya tanya, apa sah pekat sangat? Dia kata, bos, dia kata, kita customer hari ni datang, besok tak datang. Hari ni untung, besok rugi. Tapi sekali kita punya customer tak datang, lain kali memang tak datang lagi. So maknanya jaga kualiti maksud dia. Itu dia cakap. Itu yang kawan, yang bos saya tu, Yap On tadi, tai lingong, malam lah. Okey lah. Malam macam tak ada apa-apa. Ni hati terluka ni. Dia tiaw memang betul-betul depan orang, betul. Tapi cara kerja, tu saya belajar lah. Saya kata. Tu saya kata, bila bercampur dengan orang, begitu tahu, kerja betul-betul. So tu saya tengok tadi, humble. Mana ada sombong, tak ada. Semua tu bangun salam saya. Saya kata, saya rasa macam saya sebahagian daripada syarikat ni. Pejabat cantik dekat parking tadi saya tengok kan, cantik, bangunan macam ni, lift tak ada, saya tahu. Kan tadi saya ingat ada cakap kita minum dulu, tak ada tu. Betul-betul komitmen lah memang. Siap pesan tadi kat sana, tu duduk kat meja. Tu saya kata bagus ni. Kan? Ya, tengok siap air, tengok. Saya rasa ni saya punya. Cawan pun tak ada. Tak, tu nak fikir. Ni contoh. Saya nak bagi faham betapa you betul-betul kan. Lepas ni kalau you tengok dalam YouTube, ada yang macam ni, sini you tahu, ni tempat kerja you tahu. Macam tu lah kan. Jangan sombong jangan sombong. Sebab apa? Kalau dalam Islam dia kata apa? Takkan masuk syurga orang yang ada sombong dalam hati walaupun sebesar biji sawi. Jangan sombong. Baru jawatan kita macam ni nak sombong. Jadi wakil rakyat sombong. Kan? Tengoklah kejap-kejap election. Malaysia adalah antara negara yang diiktiraf sebagai negara yang rajin pilihan raya. Kejap-kejap election. Kan? Lepas Sabah, Johor. Pak Johor Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, Melaka. Lepas Melaka, Sarawak.
Lepas Sarawak, 5 negeri yang awal lagi tu. Lepas tu lagi 4 negeri. Sampailah Abang Jamil. Kan, dia sekalikanlah kan. Sekalikanlah macam apa ni, pilihan raya senang. Jadi kita pangkar ni. Kalau tidak orang tak nak balik kampung. Negeri Sembilan mencatatkan peratusan undi tertinggi. Kenapa? Sebab Negeri Sembilan tak sama macam negeri lain. Negeri Sembilan ni kucing bertelur, ayam beranak pun balik. Dia memang tak boleh dengar sebab balik. Jiran beranak balik. Balik ni, dia ada masalah, jatuh longkang, balik. Itu sebab dulu bas stand Pudu, pasal tak? Bas stand Pudu satu-satunya destination yang beratur sampai kat luar bas stand Pudu, Negeri Sembilan je. Yang balik Seremban aja beratur sampai kat luar. Tu sebab ni, bukan sebab dia nak ngundi sangat, tak ada, sebab janji balik. Tu dia. Semua jalan jam. Dan Negeri Sembilan dia tak biasa jam. Macam saya, orang Seremban tak biasa jam. Setengah jam tu dah tu. Setengah jam tadi jam. Setengah jam dekat situ. Orang Kelantan, Terengganu lain. Dia boleh 20 jam tau atas jalan. Itu bukan jam tau. Itu menetap tau. You tidur kat sana. Siap berhenti tepi jalan. Makan lek. Memang orang Negeri Sembilan tak boleh macam tu. Saya ingat masa saya pergi, macam lebih kawan saya pergi Brunei lah. Saya pergi Brunei. Brunei kan negara tak besar. So saya tanya, how far, berapa jauh daripada airport nak pergi ke UBD, Universiti Brunei Darussalam? Jauh juga. Dalam 15 minit macam tu. 15 minit jauh. Kalau dia naik kereta lah daripada Seremban pergi Kelantan tadi, meninggal dalam kereta tu. Sebab dia tak biasa lama-lama macam tu. Dia kejap dah sampai. Tapi definition murah dekat dia lain. Saya kata kan, dekat apa, saya cakap kat dia kan, tak adalah jauh sangat kan dekat Brunei. Saya jarang datang Brunei, saya kata. Dia kata tak apa, tak heran pun orang Brunei. Makcik yang berniaga tu, yang berniaga sayur tu, dia cakap tak heran pun. Di Brunei ni 1 jam, 1.5 hour je dah selesai satu Brunei. Dia kata tapi dekat Malaysia saya suka pergi Malaysia. Malaysia banyak tempat boleh pergi, barang murah, hotel murah. Saya tanya barang kat mana murah? IOI, KLCC. Saya kata biar betul. Saya kata kan, cara dia murah tu lain. Nampak tak? Tak sama lah. Tapi itulah dia, jangan sombong. Tapi dia tak sombong. Kita semua bagus, semua sambut saya dengan baik tadi kan? Ketiga, jangan dengki. Jangan dengki dengan orang. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyeteruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Jangan dengki. Dengki ni samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu je. Kalau orang lain happy, kita pun happy sama. Macam tu. Tapi kalau orang lain dapat satu perkara yang baik, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Faham Jangan dengki-dengki. Kemudian seterusnya, yang kena ada, kita kena percaya ada kebaikan di sebalik satu perkara kita buat. Kita kerja tahun-tahun, rupa-rupanya kita ada hikmah dia apa? Kita ada kawan, kan? Kita dapat kerja dengan baik, ke company yang stable. Berapa tahun dah Elcom ni? Berapa? 60 years. 66 years. Wah. Itu kalau manusia dah pakai tongkat dah. Tapi nak tunjuk lama bertahan. Maknanya dia stable. Sebab apa? Sebab you all. Itu je. Kan? Sebenarnya you kena sabar. Itu je. Ada hikmah ni. Dapat kerja lama. Ada orang tu kejap baru kerja, dah tempat kerja tu tutup. Saya pernah ceramah dekat satu factory ni yang panik. Elektronik tu. Panik. Saya kena bagi talk kat sana. Dia lebih kurang dalam 800 something lah. 800 lebih pekerja lah. Lepas tu saya ceramah dekat satu dewan ni. Yang lagi separuh lagi dewan sebelah, dia kena tengok skrin sebab tak muat kan. Dan dia bakal kilang akan tutup dalam tempoh sebulan lebih lagi akan tutup. Saya panggil saya ceramah bagi motivation. Saya pun tak tahu. Dan dia orang happy sangat. Saya kata kenapa happy ya? Rupanya 3 bulan sebelum dia dah buat interview untuk tempat kerja tempat lain. Dan dia orang semua dapat bonus pampasan berhenti. Ada yang dapat 8 tahun. Ada yang dapat, wah, saya kata.
Jadi tak sepatutnya lah bayaran ceramah saya kata. Kan, saya ikhlas, tapi ialah kan. Macam tu lah. Bayangkan. Sebab, tapi saya ceramah memang hari-hari. Untuk for your information, saya ceramah hari-hari. Memang sibuk. Pagi, petang, malam, pagi, petang, malam. Ini malam di KL. Besok pagi di Melaka. Kemudian di Ipoh. Kemudian di Kedah. Hari-hari, sebab sebelum you sebut masyuk kan, sebab saya kena sebut sebenarnya sebab kenapa Samsul Ubat jadual dia penuh, sebab salah satunya sebab Samsul Ubat ni dia antara penceramah yang murah kat Malaysia ni. Betul. Ditanyalah penceramah lain, ada setengah tu yang jenis yang kalau yang masuk yang penceramah yang keluar TV ni semua kan, tengok lah 5,000 tak boleh kurang. Hotel, nak hotel mana, siapa beritahu? Saya tak ada siapa tanya saya tadi daripada mana hotel mana, tak ada. Betul, saya okey je. Saya naik kereta pun kereta biasa je saya naik tadi. Kan, ada staff saya tanya, bos tak nak pakai EV ke? Saya kata Izia ada, saya kata. Saya bawa Azia je. Kan, okey je. Kan. Tu saya kata, betul je. Nak belagak tak ada apa. Okey je. Kita belajar terima apa yang kita ada. Kan saya kata tadi, suami kita macam tu. Tuhan tak bagi ni, tapi Tuhan bagi suami yang penyayang. Kenapa? Tak sihat ke? Jom pergi klinik. Bahagia dah. Dapat anak yang, mama tak sihat. Mama makan ubat. Mama minum air. Nanti kalau mama tak sihat, semua orang susah. Sejuk apa? Sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk perut ni kembung tau. Jangan kau jadi perut, orang lelaki pun ada perut je kan. Sejuk hati, betul tak? Kan, betul tak? Ataupun yang saya kata tadi, anak ramai, rajin beranak. Kan, sekejap beranak, jajap beranak, rezeki. Ada seorang perempuan sampai menangis jumpa doktor, saya malu sangat doktor. Doktor kenapa? Saya anak dekat rumah dah ada 10. Dalam perut ada lelaki. Doktor cakap, anak-anak semua rezeki kak. Anak ni semua rezeki. Semua bawa duit, bawa kekayaan, bawa kebahagiaan. Jangan susah hati. Ya doktor, tapi masalahnya timing saya dah lari. Timing apa lagi? Hari tu sakit sangat nak bersalin, tak sempat sampai hospital. Saya beranak dalam ambulan. Doktor cakap, itu tak apa kak. Beranak dalam ambulan okey. Tahun lepas kak, dalam lift hospital. 3 doktor menyambutnya. Itu pun akak juga. Dia kata, 11 anak dia. Nampak tak? 11 anak dia. Tapi 11 anak dia, tapi bila lepas 15-20 tahun, hikmah. Kan kebaikan di sebaliknya. Kan? Anak dah besar-besar, anak-anak dah kerja. Seorang kat Elkom, seorang dekat sebelah Elkom, seorang kat depan Elkom. Dia tak kerja macam kita tak boleh sebut lah. Seorang dia kerja kerajaan, seorang kerja ni, semua kerja. Maknya pun hantar mesej dalam grup family. Sekarang telah pun masuk 25 hari bulan. Masih ada anak-anak belum bank in duit bulan ni. Hashtag, sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Seorang 500 kali 11 tak 5,500. Mak kan? Ya, hikmah. Tu dia. Halah macam orang perempuan lah. Ingat tak? The moment you kena tinggal dekat ex-boyfriend you all. Ingat tak? Siap bakar gambar ni. Matilah kau. Tak guna punya jantan. Wah. Tapi rupa-rupanya Tuhan jumpakan kita, temukan kita dengan husband kita yang jauh lebih baik daripada ex-boyfriend kita. Dapat tahu pula kehidupan ex-boyfriend kita tidaklah sehebat yang disangka. Orang lelaki dia dah biasa, dia meninggalkan biasa. Itu sebab saya bagi contoh perempuan. Kan? Orang perempuan kan terpaling disakiti. Betul, semua ada. Ada kebaikan sebaliknya. Tuhan bagi yang cantik, tapi rupanya banyak cakap. Orang perempuan biasalah dekat rumah. Dekat rumah hobi orang perempuan berceramah walaupun tak ada tajuk. Saya sikit pun tak percaya dengan dia orang perempuan. Memanglah dekat pejabat, memanglah. Selamat datang. Okey. Samsul Ubat. Bukan main lagi. Dekat rumah, buka tudung, rambut kembang, pakai baju binatang tu.
Baju kelawar. Cari habitat. Dekat pejabat tadi lembut aja tau. Dekat rumah, pergi mandi. Astagfirullahaladzim. Marah anak. Hilang dia punya kelembutan. Menurut pakar memori Asia, dia kata lelaki, jumlah perkataan dia bercakap satu hari antara 7 to 8,000 per day. 7 ke 8,000 patah perkataan. Banyak tak? Tak banyak. Datang meeting, pergi sini cakap, Mr. Lim, ingat kita kena macam ni, cakap banyak. Sampai dekat rumah, perkataan kota dah habis. Bu balik bang. Makan bang. Cakap lah betul. Perkataan dah habis. Orang perempuan pula berapa jumlah perkataan sehari? Hanya 28 to 30,000 words per day. Dan masalah yang paling besar adalah mesti dihabiskan. Dengarlah sini, pandanglah sini, cakap. Cuma hikmah dia, walaupun orang perempuan bising siang hari, waktu tidur dia diam. Orang lelaki siang tak cakap banyak, tapi waktu tidur macam-macam bunyi. No. I pernah ceramah dekat Camp Penrison di Kuching, Sarawak. Pegawai pemerintah camp komandan ni kata apa? Orang lelaki ni bila dia tidur, dia tiba-tiba berada di dunia safari. Dia berubah jadi lion dan tiger. Dia kejar rusa dengan kancil. Kalau dia dapat seekor tangkap, kemudian dia panggil geng-geng tiger lain. Kenapa juga Azim pandang dengar kan? So kalau orang perempuan dengar bunyi tu, dia teruk betul pengembaraan dia. Yang perasan tak? Saya kaji tau. Ada yang bunyi kunyah, ada yang bunyi sombong kapal. Sampai pagi. So pagi si tanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Yang paling popular bunyi vibrate handphone. Betul tak? Yang lagi penat dia bunyi sikit ujung. Yang lagi penat dia cakap bahasa Rusia ujung. Saya nak tanya orang perempuan, pernah tak you all tak boleh tidur sampai tengok dia? Duduk tengok dia, pernah tak? Apalah kau tanggung ni bang. Climax dia sampai dekat chorus, dia tercekik. Senyap. Letak dekat hidung dia, hidup lagi. Tu saya kata, tu sebabnya kita kesian tengok ni. Ada seorang makcik ni kata apa tau, ada satu aunty ni dia kata tak adalah masalah ni, yang paling teringat pada suami dia ada dapat tertidur lah, sebab dah tak dengar bunyi dia lagi, baru dia sedar yang suami dia dah tak ada. So mulai hari ni kalau dengar bunyi, please appreciate. Teruskan bang. Ni kau picit hidung dia. Jangan. Kalau bising pun cakap, abang boleh tak pusing sana? Kuat sangat lah bang. Oh sorry. Ini yang pusing lah bang, bising lah. Cakap macam tu. Orang lelaki jawab apa? Sekurang-kurangnya aku tidur di sebelah kamu, bukan di sebelah orang lain. Faham? Untuk makluman you all, orang lelaki, kami ni lelaki, bila tidur kami tak dengar apa-apa. Kami okey je. Kadang bangun pagi, okey je. Tapi jangan tidur duduk tau. Bahaya. Macam you all kan. Nampak kalau tengok kalau yang duduk macam ni tu step awal tu. Step awal. Sebab bila tidur duduk, dia boleh terperanjat sendiri tau. Tu hati-hati. Ya, jadi tu adalah hikmah dia. Seterusnya apa? Bertanggungjawab, accountability. Accountability ni apa? Kebertanggungjawab. Ini tak, ini bukan kerja saya, tu kerja dia.
Ni kenapa awak tak siapkan kerja ni? Dia yang letak file tu atas meja saya. Tanya dia. Kenapa kamu letak atas meja dia? Saya pun tak tahu. Dia yang suruh saya dia. Tanya dia pula. Saya tak ingat siapa suruh saya. Tapi bukan saya lah. Macam cerita bangau oh bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan, lembu tak makan. Kenapa kebau lembu tak makan? Perut sakit kenapa? Makan nasi mentah pasal? Kayu api basah pasal? Hujan turun kenapa? Katak panggil kenapa? Jadi bos-bos semua kena bangga, mereka hafal lagi lagu tu. Itu silibus tadika kot. Dia ulang lagi, dia boleh jawab walaupun jawapan dia tak logik, dia ulang lagi. Agaknya hujan lebat dekat Kelang ni, agaknya berapa ekor katak panggil cakap. Tapi dia ulang. Tapi sebenarnya lagu tu ajar kita jangan suka salahkan orang. Bertanggungjawab. Betul tak? Dalam banyak-banyak binatang ada satu binatang yang paling gentleman. Namanya ular. Dia tanya pada ular, ular kenapa kau nak makan katak? 3 kali ular ulang jawapan sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku, memang makanan aku, memang makanan aku. Ada lagi jawapan hujung dia tu. Tapi audio dari Padang Wali Jabatan Arkib Negara. So what? Dia kata. So bila bos tanya kenapa tak siap kerja? Minta maaf bos, memang salah saya sepatut kena buat semalam. So sekarang bos nak saya buat apa? Tu je. Itulah yang lelaki lakukan selama ni. Mengaku salah. Lelaki saja yang buat macam tu. Fine, salah I, dah. Betul tak? Lelaki banyak macam tu. Betul. Lelaki kena faham. Orang perempuan ni terpaling disakiti. Orang lelaki kena sabar. Ada 4 perkara bengkok dalam dunia ni. Dia tak lurus. Apa dia? Nombor 1, sungai. Sungai mana ada lurus? Sungai semua bengkok-bengkok. Kedua, akar kayu. Akar kayu pun tak lurus, bengkok-bengkok. Ketiga, perempuan. Mana dia lurus? Perempuan semua. Kalau I kata ni, maknanya I nak yang itu. Aduh, susah. Dan yang keempat, politik. Politik lagi tak lurus. Itu tak payah cerita lah. Hanya cerita pasal perempuan je. Orang perempuan memang macam tu. Kita kena sabar dengan dia. Lelaki, menurut orang pandai, pijak pandai dulu-dulu, lelaki ibarat tulang yang lurus, perempuan ibarat tulang yang bengkok. Sampai bila pun lelaki takkan mampu meluruskan kebengkokan orang perempuan. Lelaki lah kena sesuaikan diri dengan kebengkokan itu. Kalau kita cuba luruskan orang perempuan, dia akan patah. Betul. Itu sebab lelaki dia bukan takut isteri. Isterinya menakutkan. Ingat tak kisah ada satu raja tu, dia takut dengan permaisuri dia. King tu dia takut dengan queen. Macam mana cara nak lawan queen, nak bagi berani lawan queen? Dia panggil semua lelaki dalam negara dia, dekat negara Pasir Berdengung. Dia panggil semua lelaki datang dekat istana. Siapa takut isteri, berdiri belah kanan better. Semua pergi belah kanan. Semua takut. Sekali dia pandang sebelah kiri, tengok ada seorang. Nasib baik ada seorang. Kamu kemari. Dia kena peluk tiang. Dia kata, tuanku dah turun. Tuanku nak jumpa kan. Wah, raja dia suruh turun. Ini betul-betul berani ni. Dia pun turun bawah, dia kata, sekarang ceritalah macam mana cara nak lawan wife aku ni, macam mana nak lawan. Dia kata, Patik pun takut isteri. Habis kenapa tak pergi belah sana? Bini Patik dah pesan, jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takut. Rupanya dia lagi teruk takut. Bukan dia lagi berani. Tapi ni cerita je lah. Betul. Iya. Tapi ada beza. Sebenarnya lelaki dan wanita bila kita bekerja semuanya adalah dalam istilah Jawa tu reciprocal process. Lengkap melengkapi. Lain macam Jawanya kan. Saling lengkap melengkapi. Mana yang isterinya ni suami akan cover. Mana suami yang kurang, isteri akan cover. Macam itulah. Macam kita kerja lah. Orang perempuan cover. Dan kelebihan orang perempuan tak ada pada orang lelaki. Ada kelebihan lelaki tak ada pada orang perempuan. Contoh orang perempuan, kelebihan dia multitasking. Orang perempuan boleh buat 2-3 kerja pada satu masa. Orang perempuan. Orang lelaki tak boleh. Termasuk yang bercakap ni. Kalau kita tengah menaip, ajak berbual. Memang tak boleh ni. Ni ada benda nak cakap ni. Sekejap. Mustahak ni. Apa dia? Cepat. Berhenti. Orang perempuan lain. Perempuan lain. Sambil-sambil menaip, telefon bunyi, kawan gosip dekat belakang. Dia boleh tu. Tak. Halo, mana ada pandai lah kau. 3 dalam 1 dia boleh buat. Kita boleh. Orang lelaki kena ingat masuk bilik air, buang air sampai main handphone, itu bukan multitasking.
Dia ada beza. Kalau orang perempuan cakap dengan husband kan, abang tolong buang sampah, orang lelaki akan fikir, tong sampah supposed to be kat mana? Dekat mana sampah sepatutnya berada? Dalam tong sampah. So dia akan buang dalam tong sampahnya. Dalam sinki ada sampah, luar bidang kuasa. Out of jurisdiction. Orang perempuan lain. Orang perempuan kalau buang sampah, dia pegang tong sampah, dia tengok ada lagi tak sampah-sampah lain. Sebab dia mencari masalah. Itu orang perempuan, beza. Nampak tak? Macam tu sebab jangan tanya soalan yang susah pada lelaki. Lelaki banyak pakai otak kanan, banyak fikir jauh, nak bawa Elkom dia pergi mana, apa dasar-dasar, kita nak tambah staf berapa ramai. Itu lelaki. Orang perempuan banyak, dia bukan cerewet tapi teliti, teknikal. Orang perempuan. Itu beza dia. Sebab orang perempuan, dia boleh tu buat kerja, dia sambil masak, dia tinggalkan kuali, dia boleh lap meja, dia boleh pergi dekat sofa, tepuk bantal, pergi balik dekat ikan tu, tak angus pun. Orang perempuan. Itu sebabnya kalau orang lelaki keluar daripada toilet, ni orang perempuan yang boleh lepas sental bilik air tau, cuci bilik air, korak apa semua, sental ni, dinding apa semua, sakit belakang. Cakap je tu terang. Abang perasan tak bilik air tu daripada pagi tau, air kemas, air bercuci tau, sakit belakang. Cakap je lah. Oh itulah nampak bersih, kau pun tak sakit hati. Ni tanya soalan umum. Perasan tak bilik air tu? Orang lelaki pula dalam kepala fikir pasal Gaza, fikir pasal current economic situation kan, pasal Donald Trump datang Malaysia, semua dia fikir. Orang lelaki macam tu kan? Jadi dia tanya, perasan tak bilik air tu? Orang lelaki akan jawab, kenapa? Kau renovate ke? Cara fikir beza. Itu sebabnya kalau kita perasan, underwear lelaki masuk dalam kotak, suara dalam lelaki dalam kotak, suara dalam orang perempuan semuanya lambak macam tu kat luar dekat pasar raya kan. Kenapa? Sebab orang lelaki jarang pilih. Simpleness of man. Lelaki dia agak-agak je, rasa double XL lah, double XL. Kalau sempit pun dia hadapnya sebulan sampai okey. Lama-lama dia akan ikut saiz aku okey. Lelaki macam tu, betul tak? Senang aja. Orang perempuan kalau masuk dalam kotak, dia tetap keluarkan. Kalau orang lelaki beli underwear, isteri ikut sekali, lain. Abang beli ni bang ni, yang ni colour biru bang tak ada lagi bang, ni merah ni. Nak pakai kat luar ke apa? Nak colour-colour semua, sangat colour ni kenapa? Nampak tak kalau tu? Tapi sebenarnya saling melengkapi. Itu je. Okey? Itu antaranya. Kemudian apa yang kena ada? Positive response. Ada circular dekat notice board, mulai berapa hari bulan, semua staf Elkom tidak lagi dibenarkan begini-begini. Semua staf Elkom hendaklah begini-begini. Tidak lagi dibenarkan makan dekat luar. Masing-masing ada pantries. Contoh. Ada yang marah. Sudahlah, dia marah kat notice board. Sudahlah. Susahkan orang aja. Tak pernah fikir pasal kita. Lepas tu ada satu suara pula. Kau orang yang muna-muna buatlah akad dah nak pencen semua tu. Pernah dengar tak ayat tu? Kita pun baca balik, kepada nak bersara sila abaikan notis ni, tak ada pun. Buat aja lah. Adalah output yang kita nak achieve, betul tak? Last sekali, ikhlas. Buat kerja yang terbaik, walau apa pun sekali. Buat kerja yang terbaik. Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan, betul. Tak harapkan pujian, betul. Tapi sebenarnya yang paling mendalam, buat satu pekerjaan tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang kita harapkan hanya pada Tuhan aja. Kerja betul-betul. Kerja betul-betul. Hidup ni kalau kerja dekat sini, jangan risau. Cukup untuk hidup. You kerja dekat Elkom ni, gaji you dapat, cukup untuk hidup. Tapi takkan pernah cukup untuk gaya hidup. Lifestyle takkan cukup. Jadi, dalam hidup jangan sibuk nak kerja kaya, tapi kerjalah bahagia. Dan satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Kenapa you kerja dekat Elkom? Sebab I happy dekat sini. Duit kalau ikut gaji, bagi 10,000, 15,000 pun tak cukup. Tiba-tiba bos kita, siapa bos paling besar sekali sini? Siapa nama? Siapa nama bos? Ya?
Shisho. Mr. Shisho kata, I rasa happy sangat Samsul Debat datang ke office kita. Dengan ni I announce. Contoh. I bagi insentif kewangan sebanyak RM100,000 siap seorang. Contoh. RM100,000 siap seorang akan dibayar selewatnya sebelum jam 5 petang ini. Okay, saya nak tanya orang perempuan. Saya nak confirm. RM100,000 dah kaya ke belum puan? Belum. Ni sebelah tu. Dah kaya belum? RM100,000 belum. Ni. Perempuan macam tu. RM100,000 tak kaya lagi. Bagi contoh pun tak bersyukur lagi. Belum betul-betul lagi. Tapi cuba tanya lelaki. RM100,000 dah kaya belum? Beza. Pertama mesti benda baik. Dia mesti benda baik dan nikmat. Dia tak boleh benda tak baik. Alhamdulillah rezeki nombor ekor first prize, tak boleh. Dia mesti benda baik. Kedua, yang keduanya sikit rasa cukup. Ketiga, banyak boleh tolong orang lain. Dan yang keempat, digunakan untuk bantu masyarakat. Itu sebenarnya. Jadi itu yang kita kena ada. 7 tanda berkat. Apa dia 7 tanda? Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Tapi pada orang yang tak berkat, rezekinya, duitnya tak ada kebaikan, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas, ibarat minum selautan air tapi dahaga tak pernah hilang. Macam ni lah kalau kita tengok zaman dulu, siapa namanya? Siapa tu? Qarun. Itu sebabnya kalau siapa yang tak tahu, Qarun ni kaya. Tuhan bagi dia kaya, tapi dia selalu melawan Tuhan. Dia tak bersyukur. Berapa kaya Qarun ni? Qarun ni kaya dia punya harta dia ada gudang-gudang yang besar untuk simpan harta, emas, perak. Kunci gudangnya, kunci itu diperbuat daripada emas. Kuncinya sahaja memerlukan 70 ekor unta bawa. Kunci saja. Itulah kaya dia, Qarun. Akhirnya dia ditenggelamkan masuk dalam tanah dengan harta-harta dia. Itu sebab hari ni kalau orang jumpa dia kata harta Qarun. Harta Qarun. Lepas tu dia tukar nama Amazing Race, Treasure Hunt. Kan? Betul. Tu dia kata tadi, tak pernah cukup. Duit banyak mana pun tak cukup. Itu sebenarnya. Itu sebab yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Itu juga tanda berkat. Balik rumah nampak isteri basuh pinggan, pegang tangan isteri. Dah pergi masuk dalam. Suami sambung basuh pinggan, pakai t-shirt ada logo Alcon. Happy tak orang perempuan? Happy. Walaupun itulah sekali dalam 365 hari dia happy sangat. Ataupun suami balik, dia kata, nah ambil ni voucher spa ni, hari Sabtu nanti pergi. Habis anak-anak I jaga, you pergi je. Massage, pedicure, manicure. Kan, cuci rambut. Abang, susahkan you je. Tak susah mana pun. I booking je, you bayarlah sendiri. Asam betul. Tak adalah, gurau je lah, dah bayar dah. Okey. Ataupun suami balik, kan, dia kata, baby, buat air kopi. Dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang bawa balik kuih lambang kasih sayang kita. Wah, kuih lambang kasih sayang. Kuih apa you bawa? Kuih kapal. Kuih kapal apa je tengok dalam plastik tu? Cakui. Cakui kan kapal. Siap-siap bagi 2 makan macam tu. Macam tu. Nampak tak? Happy kan? Happy. Itu yang kedua. Ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang masing-masing. Anak dapat nombor 3 daripada 50 orang dalam kelas. Anak dapat subjek bahasa Inggeris terbaik. Maknya pun English, yes, no right. Thank you, talk around about. Tapi anak dapat subjek terbaik bahasa Inggeris. Kadang-kadang seorang ibu boleh menitis air mata menangis hanya tengok anak convocation. Abang, anak kita dah konvo, bang. Suami kata, sabar. Ini konvo tadika ni. Janganlah lebih-lebih sangat. Tapi happy tak? Happy. Kan? Kemudian, yang keempat. Kan? Suasana tempat kerja, suasana society dengan jiran masyarakat, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Kelima,
mudah nak buat benda baik. Oh, kita nak cari siapa nak derma, nak sumbangkan, bantu mangsa banjir. Okay, siapa nak datang kita bantu pergi tengok ada mangsa tanah runtuh, siapa nak bagi duit, nak bagi sumbangan, nak bagi baju, oh, cepat-cepat kita bagi. Keenam, rumahnya seringkali diziarahi tetamu, ada je orang datang rumah. Itu tak termasuk yang tin shopping, tu tak kira. Bang, berkat datang ni, tak, bukan. Itu barang Shopee, bukan. Itu kau yang order. Dia kalau berkat ni datang, kita jamu dia, tu sebabnya bawa masuk orang datang makan kat rumah kita, itu semua berkat. Akan banyak lagi rezeki masuk dalam rumah. Dan yang ketujuh, bila doa kita mudah dimakbulkan. Kesimpulan. Bila kesimpulan makna dah nak habis dah. Sebab saya difahamkan makanan pun dah ready. Jadi bila makanan dah ready, tak baik ceramah lama-lama. Panggil Samsul Debat, takkan mihun. Macam tu. Memang mihun ke? Tak apalah, saya okey je. Belajar syukur. Okey, saya nak petik sebagai penutup, sebagai conclusion ya. Saya akan petik ambil beberapa ayat daripada Prophet Muhammad. Jangan risau, ayat Prophet Muhammad ni general semua orang boleh ambil. Sedangkan macam Mahatma Gandhi pun kata, kalaulah Muhammad ni masih hidup, tentu dunia ni tak akan chaos macam hari ni, dia kata. Tapi ayat dia kita ambil. Pertama dia kata apa? Anak-anak Adam, makna manusia ni, kalau bagi 2 lembah emas, dia tetap minta lembah ketiga. Tak pernah cukup. Bagi 2 Golden Valley, nak lagi yang ketiga. Tak pernah cukup. Itu sebab jangan kerja kaya. Kedua, cari rezeki yang halal, properly. Kerana yang halal itu cukup buat kamu. Ketiga, manusia yang paling kaya. Boleh kaya rupanya. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Cukuplah. Saya ni, anak-anak saya bising tau. 3 dialog anak saya. First, tak best, dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Tengok. Sibuk sangat-sangat. Saya doa program petang ni batal. Tak batal pula. Satu. Kedua, tak best, dah lama tak pergi pasar malam. Tengok, pasar malam mustahak tau bagi anak ni. Orang lelaki nak nampak hebat, pasar malam lah. Nak apa? Ambil pasar malam. Pasar raya meninggal buat macam tu. Dan ayat ketiga anak saya sebut, macam dah lupa-lupa muka abah macam mana. Saya fikir, maknanya janganlah lama-lama tinggalkan anak. Itu dia saya kata. Nampak Sebenarnya yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Kemudian Prophet Muhammad sebut apa juga? Dia kata banyakkan melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Yang terakhir sekali, ni sama apa yang kita buat hari ni. Prophet Muhammad kata apa? Ramai orang ingat ni peribahasa, tapi sebenarnya adalah hadis kata-kata Nabi yang dijadikan peribahasa. Iaitu dia kata apa? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Memberi lebih baik pada menerima. Itulah yang you all buat selama ni untuk Elcom, buat bagi servis tentang apa yang kita patut terima. Serahlah pada Tuhan untuk bagi yang terbaik untuk kita. Itulah, kerja baik-baik. Kerana kita tak tahu, Tuhan bagi banyak-banyak benda dalam hidup kita. Kita yang selalu cakap, kita ada 5 benda kita nak dalam dunia. Tuhan dah bagi 4. Satu tidak dapat, kita cakap, aku ni memang apalah, apa pun tak dapat. Jangan macam tu, tak baik. Rumah besar, kereta besar, duit banyak, pangkat tinggi, melancong keluar negara setiap tahun. Cukup atau tak cukup? Patutnya cukup lah kan? Ada orang ni, rumah besar, kereta besar, pangkat tinggi, duit banyak, melancong satu dunia. Tu saya kata, patutnya syukur lah.